Nina, ibu suruh pergi mandi kan? Kenapa tak mandi lagi? Ni, Asyik main gadget daripada tadi lagi ya. Kenapa tak mandi lagi? Solat pun belum? Suka hatilah. Ini nak buat apa pun. Ni waktu kita ni. Bensin tak habis lagi tau. Haki lepas habis. Nina pergilah mandi kan semua. Ibu cakap jangan menjawab. Rizky, maju. Assalamualaikum, Mina. Mina. Alah, Muhammad Sawadah. Tak pernah penuh pun main rumah aku sama ni. Ni aku nak sekarang hang ni. Masuk dah. Tak ada masuk dalam. Ayang tak ada. Tak ada. Apa main ni? Ni, hang tahu anak aku si Nina tu. Dia kerja main gadget je daripada pagi sampai malam. Ni makan pun tak mau. Tadi hang tahu dia bagi sekolah kan. Mandi pun duk. 20 hari dah macam ni. Aku tak tahu siapa. Aku tengok dia ke? Tengok dia, dia bebai je kerja. Sama lah macam anak aku tu. Dia hak si apa tu? Apa nama Tun? Tun. Tun, sama kau punya anak kita. Tak tahu macam mana tu. Kena buat macam mana ni? Oh, trend ni ajak dia pergi jumpa dengan cikgu-cikgu kaunseling ke. Betul kot noh. Itulah aku risau kat anak aku tu. Oh, tu dah. Kan, dia kerja duk main Tak. laki aku pun asyik diam je. Dia cakap apa pun dok dengan anak aku. Paling sengap kerja. Tak apalah, tu lah aku nak abang hang. Oh, tak apa. Nanti kalau dah ada perubahan, berjumpa aku lain lah. Oh lah, dia tak pendapat je dah noh. Kata, buntu dah. Okay lah. Terima kasih Awin. Salam-salam. Kalau tadi main lagi ni aku main ayam kan. Okay, sorry noh. Bye. Assalamualaikum. Hei, apa lah nak jadi dengan anak aku ni, si Nino. Rasa aku kena minta tolong siapa lah. Apa dia lah. Minta tolong si Atun, dia tak ada pula. Aku rasa aku kena minta tolong si Aminah pula. Anak dia lebih kurang macam anak aku. Boleh lah. Kalau aku tak share lagi. Share kat aku lah. Dimas, hidup aku bukan hidup kau. Jangan nak kacau orang boleh tak? Dimas tak Dimas? Nak ke mana? Cikgu, saya nak tanya pendapat cikgu ni. Saya ada kawan yang ketagihan gadget. Boleh cikgu bagi nasihat? Oh ya, kebetulan cikgu sedang buat poster tentang langkah-langkah menangani ketagihan gadget. Mari cikgu tunjukkan kamu. Dia mula sedar, kesedaran digital bukan sekadar tahu menggunakan teknologi, tetapi juga tentang tanggungjawab dan empati di dunia maya. Sebagai kawan, dia mula mengambil langkah kecil, menasihati, berkongsi maklumat yang betul dan menjadi contoh dalam dunia digital yang semakin mencabar. Kadang-kala perubahan besar bermula daripada satu niat yang kecil untuk menjadikan ruang digital lebih selamat dan bermakna. Ibu, Nina minta maaf ibu. Nina selalu main gadget, tak tepati masa. Nina juga selalu buat ibu marah. Nina nak minta maaf kat ibu boleh? Tak apa Nina, semua orang buat kesalahan. Ibu maafkan Nina. Lain kali Nina jangan buat letau. Boleh kalau nak main, tapi hadkan masa Nina dalam sehari tu. Okey? Tak apa, Ibu maafkan Nina. Tak apa Nina, jangan risau, okey? Ibu maafkan Nina. Tapi Nina janji Nina takkan buat lagi. Betul ni? Betul eh? Kasihnya ibu membawa ke syurga
dalam dulu kepala kan. Di sini. Ya, ini. Assalamualaikum, Mina. Mina. Apa tadi? Punya belum. Apa dah? Punya. Buat poster tentang langkah-langkah menaiki ketagihan gadget yang cikgu tunjukkan kamu. Okey. Yang pertama. Banyak.